Woi. Ui. Molotov Zal. Makan ya. Turut. Makan. Makan ni. Turut. Dah mana ni? Oh. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam pacak pada semua. Selamat kembali ke channel Paan Pacak Official. Aku doakan kepada korang semua yang menonton video aku berada dalam keadaan sihat walafiat, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan harian korang. Okey geng, setelah hampir 5 bulan aku tak turun main haruan, hari ni aku turun dekat spot Limo. Lama tak main haruan. Dan pagi ni aku bersama dengan Miji. Miji? Tak Miji Baik. Miji dengan motor baru kan, motor baru Miji. Kita ada Del. Del kembali geng setelah lama tak komplot dengan Del. Mantap Del Mantap. Alright Del. Baik dia. Okey geng. Pagi ni nak try kat spot Limo ni. Harap adalah rezeki kat spot ni. Belah dalam tu dia dah start cuci. Parit yang ni pun dia dah start cuci. Mana? Ni parit yang ni. Yang ni. Ni. Dia dah start cuci. Tapi tak tahu ada ikan tak ada. Apa-apa pun kita cuba dulu. Bagi korang yang masih belum lagi subscribe, aku jemput dulu untuk tekan button subscribe sebagai tanda sokongan daripada korang. Teruskan menonton dan live video sampai habis geng. Okay, stay tune. Okay geng, untuk pagi ni kita pakai full setup daripada land base. Rod daripada land base Jaeger 512 LB 6 kaki. Reel pula daripada Saberlight DC 101 HG. Mainline Landbase Ranger 4X 20 LB, leader Landbase Hero Series 30 LB. Dan pagi ni kita pakai SP geng, SP atau soft rock lah. Tengoklah mana yang menjadi, kita pakai. Okay, jom kita cuba. Okay geng, kita masuk dalam. Kita try dekat parit yang baru cuci ni. Cantik lah parit ni, baru cuci geng. Lama parit ni tak cuci ni. Dah cuci lah sampai ujung mana. Jadi kita akan try parit ni, tengok ada hasil ke tak ada geng. Okay, mantap lah. Miji dah tak sabar tu nak strike. Okay kan, kita try kat sini. First cast of the day. Bismillahirrahmanirrahim. Woi. Woi. Ui. Molotov Zal. Ui, besar oi ni Ji. Pakai apa Ji? Soft rock. Ui, gila meletup siut. Makan geng, curut. Ya, strike kita yang pertama. Strike kita yang pertama hari ni. Setelah sekian lama
tak mancing haruan geng. Alhamdulillah strike kita yang pertama hari ni. Kena ujung bibir. Oh, mantap geng. A few moments later. Makan. Aduh, lucut. Geng. Aduh, tak lekat. Berbuih. Buih geng. Tak tahulah ikannya besar mana. Kaya makan kasar. Berbuih doang. Makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Curut. Strike kedua geng untuk hari ni. Si curut. Strike kedua untuk pagi ni geng. Si curut. Terlepas balik lah curut. Okay. Tu dia. Mantap. Aku main kat depan tu sekejap, lepas tu aku balik lah. Okay. Nak ke 10. Alright. Beres eh? Okay, beres. Ada makan curut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah geng. Strike ketiga. Okay geng. Strike kita yang ketiga. Ikan ni dah pernah kena pukul teruk ni awak ni. Tapi kena mata ni terpaksa ambil lah geng. Terpaksa ambil ikan ni. Alright. Okay geng, cukuplah video untuk hari ni. Hari ni alhamdulillah dapatlah juga
setelah sekian lama tak mancing haruan, dalam aku rasa dalam lebih kurang 5 bulan juga. Last aku mancing haruan bulan 1 aku rasa. Hari ni dapatlah 3 ekor saiz curut-curut geng. Parit ni, kat parit ni semua. Parit ni dapatlah 3 ekor. Hari ni susah juga nak cari strike kat tempat ni. Tak tahulah faktor air sejuk semalam hujan ke, ataupun ikan memang dah tak ada, orang dah habiskan ke. Itu je lah rezeki aku. Del kat sana. Del hari ni tak dapat. Miji dah balik ambil anak dia. Miji pun tak dapat juga. Aku je seorang dapat 3 ekor. Tadi ada 2 orang brother tu pun dapat curut je. Dalam 2-3 ekor juga kot. Dapat curut je. Itu je lah rezeki hari ni. Okay, apa-apa aku nak ucapkan ribuan terima kasih pada korang yang tengok video ni daripada mula sampai habis. Yang mana masih belum subscribe, aku jemput tekan button subscribe sebagai tanda sokongan daripada korang. Teruskan menonton video-video akan datang. Salam pacak daripada aku. Assalamualaikum geng. Bye bye.